Sekurang-kurangnya RM1 juta sebagai simpanan jika mahu kekalkan gaya hidup semasa selepas usia persaraan. Kedengaran bagai sukar dilakukan, namun itulah hakikat yang perlu diterima, terutamanya golongan sederhana jika mahu meneruskan kelangsungan hidup. Namun dengan hanya 10% sahaja rakyat yang amalkan tabiat menabung dengan baik, mampukah mereka ini hidup dalam keadaan selesa selepas bersara? Ikuti laporannya bersama wartawan Azrina Nur Khayyadin. Mempunyai simpanan yang stabil menjelang usia persaraan penting bagi mengelak seseorang individu untuk terus bekerja selepas usia persaraan. Walaupun mengikut kajian, rakyat Malaysia mempunyai tabiat menabung terbaik di dunia, namun jika wang simpanan hanya sekadar cukup makan, mereka akan menghadapi masalah. Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK Muhammad Akwal Sultan berkata, tabiat menabung perlu dilakukan dari awal. Tabiat menabung dan simpanan adalah amat penting. Kalau seseorang tu tidak menabung dari awal dan juga kalau dia tidak ada simpanan, banyak masalah kewangan muncul kerana seseorang tu tidak ada simpanan. Pertama kali kalau ada kecemasan, kalau ada emergency dalam keluarga, mungkin kalau ada seseorang sakit, dia kena ada dapatkan duit. Kalau dia tak ada menabung, tak ada simpanan, dia akan ambil duit dari sumber-sumber yang mungkin tak elok, macam meminjam dari along. Konsultan dan jurulatih keuangan Nazril Muhammad Idrus pula berpendapat, masyarakat sepatutnya mempunyai persepsi dan mentaliti menjadi lebih bersedia dalam mengharungi dunia persaraan. Ada juga mereka yang jadi penawar getah yang juga boleh menyara hidup mereka walaupun sudah habis, sudah tidak bekerja lagi. Sebab mereka beringat yang mereka perlu letakkan duit walaupun sedikit. Jadi saya rasa tabiat tu ialah mulakan dengan duit yang kecil. Macam ni, lepas tu taruh dalam tabung. Maksudnya mereka kena pergi bank, mereka kena juga letak. Nazril bagaimanapun menafikan amalan menabung hanya berupaya dilakukan oleh golongan yang bergaji lumayan. Golongan pekerja yang memiliki gaji hanya RM1,000 sebulan juga mampu menabung kerana gaji yang diperoleh akan mengalami kenaikan seiring tempoh bekerja. Saya cuma memikirkan, mengharapkan EPF. Itu je sebenarnya sekarang ni. Setahu saya, zaman persaraan saya masih jauh, tetapi buat masa kini saya sedang dalam usaha menyediakan persaraan saya lah. Antaranya ialah perancangan dari segi menabung EPF saya, alright. Yang kedua insurans, okey. Dan saya sedang cuba dalam usaha untuk mengikhtiarkan macam mana mendapat pendapatan passive income lah. Biasanya kalau kita cakap tentang persaraan, kita hanya tunggu sampai kita bersara baru kita buat planning. Sepatutnya bukan macam tu. Sepatutnya kita kena buat planning daripada sejak kita mula bekerja. Untuk itu, masyarakat perlu beringat-ingat dari sekarang pentingnya menabung supaya tidak menyesal selepas usia persaraan kelak. Seperti kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Laporan Azrina Nur Khayyadin, TV1.